Okey guys, kita ingin meneruskan perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tinggal Melaka, bandar bersejarah. Damn hot bro. Jam menunjukkan 2 tengah hari. So kita orang nak ke Masjid Selat, masjid di tepi laut. So kita akan berehat dan solat di sana. Tapi tak pasti guys, jauh ke tidak. Ni kelemahan dia pakai side mirror guys. Kalau jalan jam je ni memang PISANG, pisang bro. Tak boleh nak mencelah, tanduk dia lebar sangat. Kelemahan dia kat sini satu je, banyak sangat lampu merah. Dang it. Pasti jauh ke tidak ni nak ke Masjid Selat ni. Lemau dah ni. Kepanasan yang melampau. Ingat berapa darjah Celsius panas dia ni. Oh crap. 1 minit lagi. 1 minit lebih. Tengok jom. Penjara. Penjara. Ni dah pandai hilang. A few moments later. Aku suka singkong, kau suka keju. Oh, membangun lagi ni satu bangunan ni. Macam lawa bentuk bangunan dia ni. Sorry guys, tak dapat nak bercakap banyak sangat sebab panas gila ni, terhidrat je. Bandar Hilir, Masjid Tanah. Oh, steady. Wan pun dah lemau ni. Oh, kering ah. Laut dia kering bro. Sekarang tengah surut air ni. Air tengah surut bro. Hari pasir dia putih lah. Bersih pasir dia. Melaka Gateway. Yep. Kita ke laut ni bro. Ke laut kita. Nice. Ke kiri kita. Alright, kita ke masjid bro. Masa untuk solat bro. Oh nice. Masjid Selat Melaka. Cantiknya masjid ni. Seriously guys, cantik gila masjid ni. Nice.
Cantiknya masjid ni weh. Kepanasan yang membahang. Seriously bro. Tapi cantik masjid dia lah. Serius cantik. Dapat juga solat kat sini. Alhamdulillah. Okay guys, kita lihat sebentar serius bos. Tenang lah duduk sini pak. Rasa tenang. Kalau malam bang, dia punya angin macam ribut tadi. Ya. Tapi kalau malam rasa takut tau kat laut. Sebab dia tak nampak kan. Kalau siang Betul bang, dia tembak spotlight. oh, dia ada spotlight ke tembak ke sana. Okey lah tu. Tapi seriously tenang lah duduk sini. Angin dia kuat. Dan lagi-lagi tempat beribadah. 20 minutes later. Okay guys, kita nak bergerak lagi. Sekarang kita berada di masjid. Cheese to the camera, yep. And ya semuanya. Dah mendung. Tadi sempat juga kita berehat. What is that? Same shirt? Same shirt? Tak muat. Ada tempat simpan air. Dahsyat. Jadi kita akan meneruskan perjalanan lagi guys. Allahu Akbar, ya Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat merehatkan badan sikit tadi. So sekarang kita nak ke Kelebang. Terlewat pukul 3 rupanya ke Kelebang. Sebab planning bertukar tadi. Boleh-boleh ingat nak terus ke Kelebang, tapi oleh kerana member saya cakap tu hari ni memang terlampau ramai sangat orang, jadi kita bertukar arah ke Batu Berendam tadi untuk minum coconut shake dan sebagainya. Jadi sekarang ni baru kita nak ke Kelebang. Dengan cuaca yang agak redup macam ni, member saya kata memang terbaik lah. Semoga tidak hujan guys. Ayak. Duduk rumah sewa tapi kereta mewah. Amboi. Amboi. I made for you, I pray for you, I stay for you,
I stay for you when you were all alone. Nice weather, huh? Apa masih payah kau percaya? Kasihku ini tiada duanya. Slowly. Wait. What is? What are you doing, man? Oh, nak mengelak lampu merah. Dang. Dang it. Aduh. Ya kan yang masuk ke situ. Oh, saya pernah lalu jambatan ni guys, tapi naik kereta lah. Satu-satunya tempat yang saya tahu apabila saya lalu jambatan ni je. Holiday Inn. Nice. Oh, tu orang main layang-layang bro. Korang tengok layang-layang dorang. Oh, macam-macam jenis bro. Nice. Nice. Ada pari, ada biawak. Biawak ke apa tu? Komodo. And then ada naga. Wow. Really nice man. Ada bobo kan. Oh, ada kuda bro. Cara gila lah. Macam hujan je. Hujan bro, hujan. Okay guys, saya kena stop video ni sebab Hero 5 ni saya tak cover. So saya kena stop video ni guys. Saya tak cover dengan ni apa, sebab ia menggunakan mic adapter, jadi dia bukan water resistant anymore lah. Jadi saya kena stop dulu guys. Oh shit. Hujan pula rupanya. Okay, kita berjumpa sebentar lagi guys A few moments later. Kepisangan kehujanan. Sekarang kita berada di kapal selam tapi hujan lebat. Hujan lebat kan? Okey, kita sampai Kelebang dengan keadaan basah. Basah-basah bro. Yeah. Dang it.